Okey, Mira nak bagi cara untuk bayar zakat guna bank Islam. Yang ni untuk pengguna bank Islam lah. Cara dia adalah lepas korang login dekat bank Islam tu, tekan 3 ni sebelah kanan. Lepas tu pilih payment and service. Lepas tu pilih bill payment, payment bill, account korang. Lepas tu pilih bill. Lepas tu korang pilih apa? Pilih zakat. Macam zakat, kalau korang duduk Negeri Sembilan, korang pilih Pusat Zakat Negeri Sembilan. Kalau korang duduk Kedah, korang carilah Pusat Zakat Negeri Kedah. Kalau Perak. Okey. Ni. Macam Mira duduk Negeri Sembilan, Mira letak Pusat Zakat Negeri Sembilan. Lepas tu zakat type ni, korang boleh pilih bila details. Ni korang boleh masuk dekat jenis zakat tu. Kalau kita berniaga, zakat perniagaan. So, dia akan ada banyak zakat. Korang pilih jenis zakat pertanian ke, nak zakat persimpanan ke, emas ke, semua ada. Macam kita tadi zakat perniagaan, so korang boleh 02. Macam tu. Ni nombor phone korang. Amount ni, jangan lepas tu korang tolak dari hutang korang. Macam korang 100 sebulan, contoh 100 korang darab dengan 2.5%, dapat RM2.50. So RM2.50 tu korang bayar untuk zakat. RM2 kat RM2.50. Tu kalau korang nak bayar lebih, boleh RM5 ke, biar lebih, jangan kurang. Okey. Lepas tu inilah wang sebagai menunaikan zakat yang wajib ke atas diriku. Bagi kalau nak bayar seminggu sekali, korang niat inilah wang sebagai menunaikan zakat yang wajib ke atas diriku bagi minggu ini kerana Allah Ta'ala. Lepas tu add tu ni. Lepas tu korang bayar macam biasa. Macam ada nak bayar kan, klik pay. Kalau klik pay, nanti korang dapat nombor teks. So korang masuk nombor teks, lepas tu terus payment. Okay.